Okey, tak kira kereta EV, kereta petrol, kereta diesel, sama juga. Kalau kereta sudah tenggelam selepas air turun jangan start engine kerana boleh kurangkan kamu punya kos untuk baikikan. Tapi untuk EV punya kereta dia baik sikit kerana dia ada banyak terminal-terminal, dia akan cut off itu elektrik kalau ada short atau ada air masuk. Faham? Selain itu EV punya kereta pun tak ada engine. So dia punya masalah mesti kurang. Lagipun untuk mereka punya bateri kan kebanyakan bukan semua lah, tapi kebanyakan pun sudah ada itu waterproofnya. Faham? So untuk kereta EV mesti paling kurang lah masalah. Okey, kalau untuk kereta sudah rendam atasnya, sudah kena tenggelam korang jangan start engine saja. Itu yang boleh buat. Okey, mesti banyak orang cakap selepas baikikan nanti sensor itu semua rosak-rosak. Okey, untuk case macam ini saya ada banyak case juga berlaku. Tapi kalau korang kan selepas air turun cepat settlekan korang punya kereta, cepat repair secepat mungkin, dia akan kurangkan risiko masalah. Faham? So jangan delay lama-lama, jangan tunggu sampai 2-3 bulan baru buat itu kereta. Jangan. Kalau untuk kereta yang belum naik atas sampai sini nombor plate tapi kamu tak dapat lari kamu boleh buat few step ini. Pertama adalah kedua-dua terminal cabutkan. Ini adalah intake. Korang boleh tutupkan lubang atau ini naik ke atas kasih tutupkan. Jangan bagi dia intake sini boleh masuk. Kerana sini masuk angin kan, dia akan masuk air juga. So kamu kasih tutupkan. Yang ketiga, korang boleh tutup sini. Mari. Korang nampak tak? Exhaust. So exhaust sini kamu boleh angkat plastik bag kasih bungkuskan. Faham? Ini boleh kurangkan air masuk kamu punya engine. So kalau kamu kurangkan masuk, repair punya cost lagi rendah lah. Faham tak? Kalau ada apa-apa tak faham kan, boleh PM saya. Okey, baik.